Bekas Setiausaha Agung Pemuda MCA Leong Kim Soon telah keluar parti untuk menyertai Bersatu, dilaporkan mengetuai penghijrahan kira-kira 100 ahli MCA lain. Memetik laporan FMT, dalam catatan Facebook hari ini, Leong yang juga setiausaha politik bekas Presiden MCA Liew Teong Lai mengumumkan beliau mengundurkan diri daripada MCA berkuat kuasa serta-merta. Sin Chu melaporkan Leong secara rasmi diumumkan sebagai anggota sayap Bersekutu Bersatu pada majlis berbuka puasa di Bentong Pahang semalam. Pada majlis itu, beliau dilapor menyerahkan kira-kira 100 permohonan keahlian lain kepada Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Ketua pembangkang itu yakin penyertaan Leong dalam Bersatu akan meningkatkan peluang parti itu merampas kerusi Parlimen Bentong pada pilihan raya umum ke-16. Hamzah turut menegaskan pengalaman politik Leong yang luas serta statusnya sebagai anak jati Bentong akan memberi kelebihan kepada parti itu. Saya yakin Bersatu boleh menang kerusi Parlimen Bentong pada pilihan raya akan datang, malah mampu memberi saingan hebat di Pahang, katanya seperti yang dilaporkan. Memetik laporan Sinar Harian, Hamzah berkata, Leong sudah pun keluar daripada MCA dan kini bersama Bersatu PN untuk memperkukuhkan gerak kerja di kawasan Bentong dan negeri Pahang secara keseluruhan. Beliau menyatakan sudah keluar daripada MCA, jadi kita tidak bercakap soal pemecatan. Kehadiran beliau ke dalam PN adalah satu nilai tambah kerana beliau mempunyai pengalaman dan hubungan akar umbi yang kuat. Malah, lebih 113 orang telah menyertai kita melalui beliau dan katanya masih ramai lagi akan menyusul, jelas Hamzah. Beliau turut menyentuh struktur unik dalam Bersatu yang mempunyai sayap-sayap pelbagai kaum seperti Bersatu Bersekutu dan menyifatkannya sebagai bukti bahawa PN adalah gabungan yang benar-benar inklusif.